Assalamualaikum kepada Mr. Farhan yang dikasihi, yang disanjungi, yang semua yang lah. Jadi dalam majlis perpisahan ni saya nak ucapkan selamat maju jaya di tempat yang baru. Terima kasih banyak-banyak sebab telah memberi banyak jasa dan bakti, menjadi salah satu daripada tulang belakang kepada Sekolah Kebangsaan Parit Sulaiman. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan semoga dia lebih berjaya di tempat yang baru. Jadi ada sedikit pantun daripada saya. Pagi hari burung berkicau, hinggap sebentar di hujung dahan. Jasamu mekar sentiasa hijau dalam ingatan Cikgu Farhan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Samsul Azri ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada Cikgu Farhan bin Nur Rahmat. Semoga beliau terus maju di sekolah baru dan terima kasih di atas segala jasa yang telah diberikan kepada sekolah kita SK Parit Sulaiman, dan semoga beliau terus sukses. Terima kasih Mr. Farhan. Semoga berjaya di sekolah baru. Bye. Kami sayang Mr. Farhan. Bye Mr. Farhan. Terima kasih Mr. Farhan telah mengajar kami. Walaupun Mr. Farhan garang tapi baik. Kami sayang Mr. Farhan. Bye. Mr. Farhan, saya rindu Mr. Farhan. Bye. Assalamualaikum Pak An. Pertama sekali terima kasih sebab banyak mencurahkan bakti dekat sekolah ni dan juga bagi tunjuk ajar walaupun saya masih baru dekat sekolah ni. Terima kasih kerana tinggalkan banyak jasa dan tunjuk ajar dan juga fail-fail yang perlu saya hadap. Tapi tak apa, itu adalah satu pembelajaran. Okay, terutama sekali untuk saya yang baru. Tapi tak apa, all the best. Semoga sukses dekat sekolah baru. Kalau rindu kami jangan datang. Kalau rindu datanglah. Jenguk-jenguk kan. Assalamualaikum Mr. Farhan. Saya wakil tahun 5. Semoga Mr. berjayakan sekolah baru. Assalamualaikum. Mohon maaf. Saya harap good luck.